Memang kita ini beda level, geng. Malaysia dah sibuk untuk memajukan negara. Kita masih bangga menjadi babu di luar negara. Malu, geng. Malu. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tema kita hari ini yaitu beda level antara negara Indonesia dan juga Malaysia. Kemarin Malaysia menjadi pertemuan pemimpin se-Asia, bahkan satu dunia menyanjung Malaysia. Dan Malaysia kini menjadi perhatiannya dunia untuk memajukan negara. Malaysia mempunyai target tahun 2025 menjadi dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kini Malaysia dah tercapai. Sementara kita masih bangga dengan pekerja migran Indonesia. Ataupun kita masih bangga menjadi babu di luar negara. Jangan marah dulu, jangan koyak dulu. Sebelum saya ulas kelanjutannya, kita tengok dulu videonya agar semuanya tak salah paham. Are you ready? And let's go. Guys, siap-siap, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal kirim 1,5 juta pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Dan bukan sembarang profesi, yang paling dicari itu welder alias tukang las dan pramusaji. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ditunjuk langsung buat mimpin persiapannya. Baru aja tanggal 22 Oktober beliau rapat koordinasi, tujuannya jelas. Siapkan pelatihan, sertifikasi, sampai keberangkatan 500.000 pekerja migran Indonesia. Pemerintah juga udah siapin anggaran 8 triliun rupiah. Dana ini bakal dipakai buat pelatihan dan magang, biar para pekerja punya skill kelas dunia sebelum berangkat. Kata Airlangga, dua profesi ini lagi banyak banget dicari negara lain. Makanya, pemerintah gaspol. Karena kalau skillnya naik, gajinya juga ikut naik. Yang untung, ya pekerjanya sendiri dan keluarga yang nunggu di kampung halaman. Jubir Kemlu Mas Roy itu mengatakan bahwa sebetulnya Indonesia tidak diam-diam saja, selalu melakukan komunikasi dengan Malaysia. What do you think? Kenapa dengan Malaysia? Kenapa bukan dengan Kamboja dan Thailand? Kenapa Mas Roy? Kalau gini aku jadi pengen nanya nih, kenapa Indonesia tidak menyerukan gencatan senjata ya? Filipina, semua founding ya? Iya, gencatan senjata, tahan diri. Indonesia, ya percaya kalau misalnya ini mereka akan menyelesaikannya dengan damai. Aduh, saya cuma bisa narik napas pas saya terima pernyataan itu sebagai redaktur internasional yang ngurusin berita kan. Kok begini? Saya juga udah bilang kok begini itu waktu kejadian Trump mengumumkan tarif ya 2 April itu. Tahu kan reaksinya Menko kita yang berangkat ke sana, udah kita maju sendiri aja, ngapain lewat ASEAN. Padahal Anwar udah menyodorkan yuk bareng-bareng yuk. Itu udah kelihatan pada momen itu. Berarti pemahaman lingkar pejabat kita soal ASEAN itu udah beda. Udah beda, iya, memang berbeda, geng. Entahlah kenapa yang ada di otak pejabat-pejabat Konoha ini hanya teringin mendapatkan nama, hanya teringin dipuja-puja. Dari penjelasan video tersebut dah nampak beda level, geng ya. Di video pertama, pemerintahan kita itu masih bangga dengan skill-skill pekerja kita yang bekerja ke luar negara menjadi babu, ya, menjadi babu. Malaysia dah memajukan negaranya agar masyarakat berjaya di dalam negerinya sendiri dan boleh menarik pekerja dari luar negara termasuk Indonesia menjadi babu di Malaysia. Dan Malaysia itu tak egois. Malaysia dah mengajak Indonesia untuk bekerja sama merujuk ASEAN, termasuk untuk mendamaikan kegaduhan di negara jiran. Malaysia itu udah merangkul, tapi dengan keegoisan
pejabat-pejabat kita hanya teringin mendapatkan nama, tapi alhasil apa, geng? Malu yang kita dapat. Sekarang apa? Malaysia dah mendunia. Meskipun satu dunia dah memuji Malaysia, masih ada pula walaun yang cakap bukan-bukan. Entah ini terprovokator dari Konoha ataupun macam mana. Sebab di video berikutnya ini PMX sekolahkan walaun. Kita lanjutkan dulu videonya. Bermula dengan sebuah tarian, dunia menjadi saksi dalam ketidakpastian. Ketika dunia sibuk dengan perang dagang, perubahan pakatan serta badai politik, Malaysia, sebuah negara kecil berbilang kaum dan seringkali dipandang remeh, tiba-tiba menjadi tumpuan di pentas dunia. Selama 3 hari, Kuala Lumpur medan yang menyeimbangkan kepentingan yang saling bersaing dengan ketenangan, humor dan matlamat yang jelas. Sidang Kemuncak ASEAN tahun ini bukan sekadar perhimpunan birokrat dan sesi bergambar. Sebaliknya, ia menjadi pentas untuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim membuktikan bahawa diplomasi masih boleh dilakukan dengan nilai kemanusiaan di tengah ketegangan geopolitik. Ketika Xi Jinping dari China dan Narendra Modi dari India menghantar wakil menggantikan kehadiran mereka, mesej Malaysia jelas, tenang, neutral dan meyakinkan. Penganjuran perjanjian damai Kuala Lumpur yang bersejarah antara Thailand dan Kemboja telah mengubah agenda ASEAN menjadi simbol kepada naluri berterusan Malaysia untuk menyatukan pihak yang bertentangan di meja rundingan. Trump, figura yang sukar dijangka, menyaksikan majlis menandatangani perjanjian itu dan menyifatkannya sebagai langkah besar ke arah keamanan dan kemakmuran di Asia Tenggara. Beliau kemudian mengucapkan terima kasih kepada Anwar. Langkah keseimbangan Anwar dilakukan dengan penuh pertimbangan, menjemput Trump walaupun mendapat bantahan dalam negara, sambil menggambarkan diplomasi sebagai usaha praktikal dalam dunia yang tidak sempurna. Ia menuntut keberanian dalam suasana yang sedang berubah. Di tengah rundingan perdagangan dan kemasukan Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN, terserlah pendirian Malaysia yang mengutamakan konsensus berbanding paksaan. Untuk beberapa hari di Kuala Lumpur, sesuatu yang lebih tenang menguasai suasana, retorik reda, emosi mereda, dan Malaysia seperti yang diharapkan akhirnya terserlah tanpa perlu berkonfrontasi, bangga tanpa perlu berpura-pura. Tidak semuanya dirancang, detik mencuit hati, usikan Trump tentang tanda tangan, gurauan Anwar perihal penjara dan perjalanan singkat bersama dalam The Beast menyuntik unsur kemanusiaan di tengah keseriusan sidang kemuncak itu. Akhirnya, sidang kemuncak ASEAN kali ini mengingatkan dunia bahawa kekuatan sebenar Malaysia bukan pada saiz atau kehebatannya, tetapi pada ketenangan, budi bahasa dan sentuhan kemanusiaan dalam diplomasi. Untuk artikel penuh nukilan Frankie D. Cruz, layari FMT. Zahrul Alam Yahya Syahir dan Frankie D. Cruz, FMT. Ada juga rakyat yang kurang faham. 3 hari ni nak kena hadap pula lencongan jalan dekat KL. Susahlah nak bagi balik kerja apa semua kan. Pemimpin 70 negara dari Amerika, China, Brazil and of course negara-negara ASEAN datang Malaysia nak bincang isu dunia bang. Kita pula tu yang jadi tuan rumah. Dan lebih 10,000 anggota polis kita akan bertugas. Dengan drone, CCTV, unit cyber, semua dikerahkan. Tapi persoalannya, apa sebenarnya yang kita dapat daripada semua ni? Kenapa ASEAN Summit ni begitu penting sekali sampai satu bandar KL ni nak kena ubah haluan lah apalah kan? Jawapan dia, sebab masa depan negara kita ni sedang dibincangkan. Bila Malaysia jadi tuan rumah ASEAN Summit, kita bawa suara kita ke meja rundingan. Dan kalau kita tengok sejarah, setiap kali ASEAN Summit berlangsung, selalunya mesti akan ada hasil dan impak dia. Contoh, masa ASEAN Summit Laos 2016, perjanjian ASEAN Smart Cities Network diluluskan. Apa hasilnya? Hasilnya, bandar-bandar macam Johor Bahru, KL dah mula dapat dana serta projek-projek pembangunan digital. Masa ASEAN Summit di Singapura 2018, negara-negara ASEAN setuju untuk buka pasaran e-dagang serantau yang akhirnya membantu peniaga-peniaga kecil Malaysia ni untuk ekspor produk mereka keluar dengan lebih mudah.
Dan dulu masa Malaysia jadi pengerusi ASEAN 2015, lahirlah satu inisiatif ASEAN Economic Community AEC. Inisiatif besar yang buka ruang pelaburan bernilai berbilion ringgit. Dan Malaysia jadi antara penerima manfaat terbesar daripada AEC ini. Apa kesan dia? Pertama, bila Malaysia boleh urus event yang sebesar ini dengan lancar, satu dunia tengah tengok bang, yang negara Malaysia ni stabil dan boleh untuk dipercayai. Investor akan datang, peluang pekerjaan akan bertambah untuk rakyat. Dan kedua, bila negara-negara ASEAN ni aman dan ekonomi kita saling bergantung, harga barang kita akan lebih terkawal. Semua dah jadi geng kita. Logiknya, bila sesuatu negara tu aman, maka ekonominya akan stabil. Dan yang ketiga, bila Malaysia ni diiktiraf sebagai pemimpin rantau ASEAN, kita bukan lagi penumpang, kita adalah peneraju. Jadi lepas ni, kalau kita nak bersuara pasal hak Palestin, pasal isu apa-apa, di mata dunia nama Malaysia ni dia ada pemberat dia di meja rundingan. Kita faham, kita ni rakyat biasa. Kadang-kadang kita tak nampak semua benda depan mata, sebab bukan kita yang pergi mesyuarat. Yang kita nampak, oh ada lencongan jalan, oh traffic jam. Tapi apa yang kita tak nampak, inilah peluang negara Malaysia sedang diuji untuk diiktiraf dan diberikan kepercayaan oleh negara-negara dunia. Dan hasilnya suatu hari nanti akan dinikmati oleh rakyat kita sendiri. Tak payah sokong saya. Tetapi bila kenyataan kita lakukan, bagilah sokongan pada pendirian Malaysia. Kita boleh menjerit di sini. Tapi orang mati di Gaza, dibunuh, dibom. Caranya bagaimana? Maki Israel, sudah. Marah ke Amerika, sudah. Tapi ini kesempatan kita berjumpa sendiri. Sekarang ini sekurang-kurangnya dengan campur dengan Amerika, dihentikan serangan. Dan dilarang penaklukan tebing barat. Apakah berhasil sepenuhnya? Tidak. Tetapi sekurang-kurangnya dihentikan serangan. Kita asyik politik kita. Nak cari cheap political stunt. Itu saya tidak puas hati sama sekali. Siapa kata kita menyerah? Nak cari tegas seperti kita. Siapa yang berani berucap depan Presiden Donald Trump? Tiap kali jumpa dia, Gaza, terima kasih atas penyelesaian awal, tapi bagi penyelesaian sepenuhnya, bagi penghormatan kepada rakyat, jangan ada lagi perkara ini berlaku. Pastikan tidak lagi kecurangan dilakukan. Itu kita lakukan kerana apa? Saya Perdana Menteri Malaysia. Wah. Ini kadang-kadang orang, ya dia kesampingkan pandangan sedemikian. Sudah, dalam mobil yang disebut bis tu, berat pergi kereta tu. Dalam duduk dalam kereta macam duduk dalam istana. Tapi saya tidak terpukau. Oh, aku hebat duduk sebelah. Tak. Saya kata terima kasih bagi ruang. Terima kasih kena datang ke Malaysia. Terima kasih kena selesaikan. Tetapi saya bagi pandangan-pandangan. Tapi inilah hubungan diplomasi ini, tidak semua nak kena jerit di luar. Yang penting saudara ada mewakilkan kepada saya jadi jurucakap dan saya bercakap untuk pertahankan kepentingan rakyat Palestin dan Gaza. Bijak banget. Kemudian dalam sidang, waktu Mat Zafrul ada, yang bilateral Malaysia United States, kita ucap terima kasih dan kita minta biarlah komprehensif. Yang 20 poin itu tidak cukup komprehensif. Kerana tak sebut tentang negara Palestin, tak sebut tentang tebing barat secara teliti. Kemudian sekarang dia sebut, jangan serang, jangan takluki tebing barat. Kita sebut. Kemudian ASEAN United States, depan semua kepala negara ASEAN, Tuanku Sultan Brunei, ketua-ketua Presiden, Perdana Menteri semua. Saya tegaskan lagi. Saya kata, terima kasih Tuan Presiden. Dia duduk sebelah saya. Nak tunjuk berani sangat subuh yang bising dekat kampung Sabak Berenang ke mana. Dah bukanlah saya tapi tak payah sokong saya. Tetapi bila kenyataan kita lakukan, bagilah sokongan pada pendirian Malaysia. Malaysia bernasib baik, alhamdulillah, kita pengurusi ASEAN. Teram sebelah saya kata thank you Mr. President. Soal Gaza ni kurang-kurangnya ada, tapi ingat, kita selalu sebut komprehensif. Komprehensif maknanya penyelesaian menyeluruh. Menyeluruh ni maknanya menghormati hak rakyat Palestin, termasuk negara dia. Siapa yang sebut? Malaysia. Siapa di depan siapa? Depan Donald Trump. Meeting ASEAN dah habis. Untuk pertahanan, dikabarkan ada 2 negara yang akan sedekah aset dekat kita, iaitu Jepun dan Amerika Syarikat. Okey.
So semalam Jepun mengumumkan akan sedekahkan sebuah kapal sokongan penyelam dan juga peralatan-peralatan yang berkaitan lah untuk tentera Malaysia untuk melaksanakan operasi pengaman ASEAN dekat Thailand dan Kemboja. Seperti semua sedia maklum, Thailand dan Kemboja menandatangani perjanjian damai di hadapan PM kita dan juga Presiden US. Jadi disebabkan itu pasukan pengaman akan ditempatkan di sana. Jepun sedekahkan benda ni melalui program Official Security Assistance OSA. Program ni adalah satu program untuk Jepun membantu negara-negara mengikut kepentingan Jepun. Cara halusnya bantu negara-negara lain lawan China lah. Okey, sedekah yang kedua adalah kapal SCG Carter, dipercayai USCG Decisive, iaitu kapal daripada pengawal pantai US, akan diberikan kepada APMM, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Dan selain daripada kapal itu juga, US juga bagi cash sebanyak 29 juta ringgit kepada Malaysia untuk Malaysia meningkatkan kemampuan pemantauan maritim. Maksudnya untuk nak tingkatkan kemampuan tentera Malaysia pantau kawasan laut lah. Dan ia telah ditandatangani juga dalam satu MOU berkaitan kerjasama maritim antara Amerika dan juga Malaysia di sidang kemuncak ASEAN lah semalam. Dan untuk yang Jepun tu pula, ia telah ditandatangani antara Duta Besar Jepun ke Malaysia dengan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Malaysia, Timbalan KSU Kementerian Pertahanan Malaysia. So itu adalah perkembangan terbaru berkenaan pertahanan. Selain itu ada juga kerjasama pertahanan daripada Afrika Selatan dan sebagainya. Dan saya percaya detail tu akan kita dapat lebih jelas dalam mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN yang dijaga akan bermula pada 30 Oktober ini. Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan juga mesyuarat dialog Menteri-Menteri Pertahanan lah, antara ASEAN dan juga rakan-rakan dialog. So kita tunggu dan lihat perkembangan 30 Oktober ni sehingga 2 November. Jadi itu saja daripada saya. Boleh follow, like dan share. Kita jumpa lagi di video akan. Hari ini 28 Oktober 2025, sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur secara rasminya telah melabuhkan tirai. Kita telah saksikan sendiri lebih 30 pemimpin besar seluruh dunia hadir ke Kuala Lumpur dan bermacam-macam perjanjian penting telah dipersetujui dan ditandatangani. Soalan je dekat sini, apa manfaat konkret untuk rakyat Malaysia macam kita semua ni? Mari aku share 3 faedah utama yang kita rakyat boleh nampak, boleh rasa. Pertama, perdagangan barangan akan jadi lebih lancar. Ada 2 perjanjian perdagangan yang sangat-sangat penting telah kita tanda tangan minggu ini. Pertama, perjanjian ATIGA 2.0 ASEAN Trade in Goods Agreement ataupun perjanjian perdagangan barangan ASEAN versi baru, versi yang telah dinaik taraf. Kedua, ACFTA 3.0 iaitu satu perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China yang telah kita kemas kini. Apa manfaat untuk kita rakyat? Pertama, manfaat kepada peniaga dekat Malaysia, boleh ekspor barang dengan lebih mudah ke 10 negara ASEAN dan negara China. Prosedur di custom akan jadi lebih mudah. Dokumen boleh guna format digital. Halangan perdagangan akan dikurangkan. Dan yang paling penting, yang paling menarik, ada satu klausa khas ketika krisis seperti ubat, makanan, barang keperluan boleh dihantar lebih cepat merentasi sempadan ketika kecemasan. Yang kedua, ekonomi digital kita akan lebih kuat. Kita mungkin biasa dengar mengenai Digital Economy Framework Agreement, DEFA. Tapi perjanjian itu belum selesai. Masih lagi dalam perbincangan, dijangka siap 2026. Cuma ada satu benda yang dah berfungsi sekarang, iaitu sistem pembayaran QR Code berentasi ASEAN. Hari ini rakyat Malaysia boleh guna sistem Duit Now untuk buat pembayaran di 7 negara lain. Singapura, Thailand, Indonesia, Vietnam, Filipina, Kemboja dan Laos. Tak perlu tukar duit, tak perlu convert duit dah. Just scan QR code, bayar macam biasa. Ini bukan konsep masa depan, tapi inilah realiti yang kita boleh guna pakai hari ni bila pergi melancong nanti. Kalau DEFA dah siap sepenuhnya 2026 nanti, sistem digital itu akan jadi jauh lebih kukuh. Yang mana peniaga kecil boleh jual produk ke seluruh 680 juta penduduk ASEAN dengan lebih mudah dan yang paling penting lebih selamat. Dan yang ketiga, yang paling menarik, blok ASEAN hari ini dah bertambah besar.
apabila Timor Leste secara rasmi bergabung sebagai ahli baru Blok ASEAN yang ke-11 pada 26 Oktober hari itu. Ini adalah satu perkembangan yang sangat positif. Kali pertama ASEAN berkembang sejak 1999. Sejarah baru telah dicipta. Jadi apa makna semua ini untuk Malaysia? Maknanya pasaran ASEAN hari ini lengkap merangkumi seluruh Asia Tenggara. Populasi meningkat kepada 680 juta. Untuk perniagaan lebih banyak peluang jualan, lebih banyak destinasi pelaburan untuk pelancong. Satu lagi negara yang menarik untuk dikunjungi iaitu Timor Leste, yang terkenal dengan terumbu karang yang masih asli dan juga keindahan alam. Timor Leste akan tambah penerbangan dari Kuala Lumpur, menjadikan perjalanan lebih mudah. ASEAN hari ini lebih besar, bermaksud rantau yang lebih kukuh, lebih banyak peluang untuk semua negara ASEAN. Jadi aku simpulkan dekat sini 3 manfaat konkret dari sidang kemuncak ASEAN ke-47 ini. Pertama, perdagangan barangan menjadi lebih mudah, pantas masuklah ketika kecemasan. Kedua, sistem pembayaran digital QR code berfungsi di 8 negara, boleh guna sekarang ketika travel. Ketiga, ASEAN bertambah kepada 11 negara, 680 juta penduduk. Pasaran sudah tentu lebih besar untuk perniagaan Malaysia. Maksudnya fasa diplomasi telah selesai. Kini fasa pelaksanaan baru sahaja bermula. Manfaat ini kita akan rasa secara berperingkat dalam bulan dan tahun akan datang. Dan insya-Allah kita akan terus pantau keadaan di ASEAN ini dari semasa ke semasa. Jadi sekian, terima kasih. Hasil kerja keras pemimpin Malaysia, Perdana Menteri Malaysia yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu bukan untuk kepentingan pribadi, geng. Beliau bekerja benar-benar untuk negara, untuk memajukan negara dan memakmurkan masyarakat. Dampak hasil kerja keras PMX, masyarakat boleh bahagia. Apapun ataupun skill-skill yang masyarakat punya, macam perdagangan, dunia digital, teknologi, dan lain-lainnya akan semakin mudah. Itulah pemimpin Malaysia. Tujuan pemimpin Malaysia benar-benar untuk memajukan negaranya. Bukan hanya teringin mendapatkan nama, bukan hanya nak dipuji-puji oleh dunia, tapi memberikan fakta kepada dunia bahwasanya Malaysia yang dulu diremehkan, negara yang kecil yang seringkali direndahkan, diremehkan, kini mendapatkan perhatian dunia. Kalau kita cakap beda level nanti koyak tak ya? Sebab di negara kita, di saat Malaysia dah sibuk membangun negaranya, memajukan negaranya, di negara kita masih bangga dengan babu di luar negara. Aduh, malu. Tapi ada apa boleh buat? Itu memang pemimpin kita yang menyarankan. Kita tetap syukuri aja. Sebagai masyarakat kecil, kita hanya boleh bersuara, berdoa, dan juga berusaha. Apa pandangan korang dalam mengenai video ini? Coba tulis di kolom komentar. Nanti kita boleh tukar pengalaman di dalam video dan di dalam komentar ini. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.